Itu. Saya belanja awak minum air soda. Hehe hahaha. Wei lali dalam saya bukan. Saya tak ada kutu dalam. Dulu awak ada ke? Ada kutu rambut potong sana sini. Kata tak ada kutu dalam masih ada kutu tak? Kalau tak kita sapu ubat untuk dia. Baiklah Saya bukan Laning, jangan pukul saya. Saya nak belanja awak minum air soda. Tak sangka awak pendek lari cepat sangat. Wei tak payah saya. Saya dah kata jangan buka dulu. Awak kenyang, saya hari ini kenyang. Nak simpan untuk makan esok. Lapar perut sangat sengsara. Saya tengok awak pasti selalu tak kenyang. Makan sikit tak apa, saya paling takut orang ketawa saya. Bully saya pun. Saya pun selalu kena bully mereka sama ada besar bully castle. Sama ada ramai bully sedikit kalau tak awak belajar saya. Awak ada cara ke? Biasanya saya kena bully kemudian pergi tidur. Lepas bangun tidur. Orang yang bully saya kena pukul makam kepala babi. Ini bukan balasan ke? Betul ketipu ke ada malaikat lindung awak ke? Tak tahu tapi saya kawan awak. Saya pasti lindung awak. Kita kawan, ada masalah ke? Rumah saya miskin, tinggal rumah papan. Sana ada banyak singa. Orang ketawa saya ada kepala singa. Rambut kutu, tak ada orang nak jadi kawan saya. Hari ini kita jadi kawan baik. Awak kena ingat nama saya. Nama saya Mi, awak pun kena ingat saya. Nama saya Halan. Awak pernah nampak lukisan ini ke? Adik awak kebelakangan ini demam. Saya dah beberapa hari tak tidur. Awak boleh tak faham sikit? Kenapa nak gaduh dalam sekolah? Buat ibu bapa kena pergi sekolah. Saya yang kena pukul. Saya tentu tahu awak yang kena pukul. Awak beberapa hari lepas kena pukul, saya dah adukan. Kenapa awak masih nak gaduh dengan mereka? Saya tertidur semasa melukis di sekolah, mana ada bergaduh dengan mereka. Budak jahat kau ni, sepanjang hari kau cuma pandai menipu. Saya tak menipu, awak tengoklah sendiri. Lukis apa pula ni? Budak jahat ni berlagak besar di sekolah. Kat rumah pun curi duit macam bapa jahat kau tu. Saya tak curi duit, saya tak bergaduh. Tak ada ke, jom pergi jelaskan. Pergi sekolah jelaskan. Saya tak nak cakap dengan awak pun awak tak percaya saya. Awak ikut saya pergi sekolah jelaskan. Saya tak nak cakap dengan awak, saya nak cari ayah. Berhenti Ada kereta Awak sedih ke atau lega? Jangan tipu diri sendiri. Awak pun nak macam ni.
Bishin. Saya pernah tengok lukisan ni. Mei waktu tu 13 tahun. Saya lupa apa dia buat saya sangat marah. Saya koyakkan lukisan tu dia sangat teruja. Dorong saya ke pagar kemudian lari ke jalan. Saya tengok dia berlumuran darah. Awak ingat dia mati dilanggar kereta. Jadi mula nampak halusinasi. Puan kaya dan budak perempuan tu ada di sebelah awak tak? Budak perempuan tu pegang patung. Kepala patung tu patah. Nampaknya Man sangat tekan awak. Buat awak terkesan sangat. Dia memang nakal. Saya langsung tak nak jumpa dia. Kali ni dia berpura-pura jadi juji cuma nak usik orang. Tapi kalau jumpa dia lagi saya akan panggil juji keluar. Awak nak macam ni selamanya ke? Tak hanya itu Jing Feng pun kena keluar. Jing Feng dan Wan Qian berkembang dengan baik. Dia pun kawan baik dengan Juji. Mereka akan atur masa sendiri. Jing Feng pun anak saya. Awak silap. Man tu personaliti utama. Dia yang pisahkan Jing Feng dan Juji. Dia yang awak lahirkan. Apa awak cakap? Sebenarnya awak selalu berat sebelah. Awak tak suka Man prasangka. Anggap Jing Feng anak awak. Anak awak yang paling disayang Juji. Kamu panggil aku hanya untuk bercakap pasal ini ke? Weruije apa yang kau nak buat? Kalau kau tak percaya aku percayalah pada Nisir. Perkara ini boleh jadi besar atau kecil. Sekarang tak ada siapa tahu apa yang Man fikir. Kami sedang menyiasat dia. Syaki dia ada kaitan dengan kematian Jenny Rakan sekelas Langqing. Last time Juji dah buktikan yang Man tak bersalah. Boleh panggil Juji keluar lagi dia sangat hebat. Boleh selesaikan apa-apa masalah. Tak boleh kata Nojel tu Juji yang tulis untuk Man. Kalau dia tahu apa yang berlaku pada Man, dia mungkin akan keluar untuk tanggungjawab. Dunia dalaman mereka terlalu kompleks. Kami tahu terlalu sedikit. Kau nak aku siasat dia. Dia baru 14 tahun dia memang nakal. Tapi aku tak percaya dia akan bunuh orang. Sebab itu kami nak siasat. Kalau tak macam mana nak tahu apa yang berlaku. Trailer Nojel dah keluar. Kami bimbang akan ada lebih banyak mangsa. Jadi buat sementara waktu jangan biarkan Jing Feng dan Suji keluar. Pulang kau baik-baik dengan Man. Biarkan dia percaya pada kau. Tengok apa dia akan beritahu kau.